Soal tata kelola pengurusan yang cekap dan amanah itu adalah perkara yang ditekankan secara bersungguh-sungguh oleh Kerajaan Mardani. Sebabnya kerana pengalaman mengajar kita, sekiranya kita cuai agensi yang diamanahkan dengan kekuatan dana puluhan bilion ringgit tidak akan menjamin pulangan yang baik dan faedah kepada rakyat, termasuk Bumi Putra. Sebab itu, saya telah minta GLIX dan GLC menjadi contoh tanda aras bagaimana pengurusan yang cekap dan amanah, mengelakkan daripada pembaziran. Sehingga baru-baru ini saya sebut kadang hadiah-hadiah Ramadan ini, ya. Kalau dulu itu diizinkan kotak-kotak yang sangat berharga, walaupun dan jauh lebih tinggi daripada tamar di dalam kotak itu. Jadi amalan-amalan pembaziran begini harus dihentikan, ya, kerana kita memegang amanah dan dana rakyat.